Selfie stick untuk korang yang suka buat kerja sorang-sorang. Alright, jom kita tengok apa dekat dalam. Itu dia guys, bertaburan micro USB cable, user manual dan satu selfie stick. Korang tengok dia ada lampu siap kat sini. Jom kita on. Itu dia. Lampu dia pun ada dua tahap. Kat sini tempat untuk kita nak letak kita punya smartphone. Dan yang ni kita boleh extendkan dia. Uish, agak panjang guys. Dan di bawah ni dia ada kaki. Okay, so kita boleh letak dia macam tu. Dan dia ada satu remote dekat sini. So, korang yang suka buat kerja sorang-sorang tu ada remote. Senang lah guys, nak record ke, nak ambil gambar ke. Agak tinggi jugalah guys. So, kat sini kita boleh letak kita punya smartphone. Nampak tak tu? Okay, korang nampak guys, dia jatuh sendiri. So, memang tak kukuh benda ni. Jom kita cuba buka lampu dia. Alright, lampu dia ni tahap 1 dan ni tahap 2. So, lampu dia membantu sikit lah. Dan benda ni kita boleh condongkan dia macam ni dan kita pegang dia dari jauh macam ni. Tapi guys, seriously benda ni tak berapa kukuh lah. Korang tengok ni, dia bergoyang-goyang. So guys, overall okey lah dengan harga dia. Dia tak adalah kukuh sangat. Okay, nampak goyang-goyang juga. Tapi cukup lah untuk kita nak guna sendiri. So kalau korang cari selfie stick yang budget, mungkin benda ni lah. So guys, kalau korang minat dengan selfie stick ni, link ada kat beg kuning di bawah.